Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, kami merasa gembira dan seronok bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada kali ini saya akan fokus kepada satu surah yang dipanggil Suratul Asr, yang dipanggil sebagai surah Wal Asr. Surah ini adalah surah yang mana ia merupakan surah yang amat penting. Surah ini diturunkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah sebagaimana riwayat Ibnu Abbasin radhiyallahu anhumah. Jadi surah ini kalau kita tengok awal-awal lagi peri pentingnya masalah masa. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah ini hanya 3 ayat. Ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Ayat yang kedua berbunyi innal insana lafi khusr. Ayat yang ketiga illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mafhum ayat-ayat ini dengan maksud demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang benar-benar beriman, mereka yang mengamalkan dengan amalan soleh sebanyak-banyaknya, mereka yang saling pesan memesan dengan kebenaran, dan mereka yang saling pesan memesan dengan kesabaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, surah ini adalah surah yang ke-103 dalam tertib mushaf. Dan surah ini sebagaimana yang kita ketahui adalah turunnya ataupun kedudukannya selepas daripada surah At-Takasur dan sebelum daripada surah Al-Humazah. Dari segi tertib Al-Quran pula, ia adalah surah yang ke-13 iaitu surah Insyirah dan sebelum surah Al-Adiyat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dari segi pemerhatian kami, bahawa surah ini tidak menyebut sebarang fadilat-fadilat dari segi kelebihannya. Tidak ada dalam nas-nas yang menunjukkan ke arah itu. Begitu juga dari segi asbabun nuzul, tidak ada riwayat yang sahih menyebut tentang sebab nuzul surah ini. Cuma dari segi munasabat surah ini amat jelas. Kemunasabahannya dia ada kaitan dengan surah sebelumnya iaitu surah Takasur. Dan dalam surah At-Takasur Allah menjelaskan tentang ancaman berkenaan dengan neraka. Bagaimana mereka yang telah dipedaya oleh harta benda dan kehidupan yang lalai menyebabkan mereka meninggalkan kebaikan-kebaikan. Justru surah ini memberi satu sentakan pada kita. Jangan lalai kerana aku nak bagi tahu manusia semuanya dalam kerugian. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan begitu sahaja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala beri solusinya untuk keluar daripada daerah kelalaian, kerugian dan kelemahan-kelemahan tersebut dengan mendapat keberuntungan dan kejayaan, keselamatan dalam kehidupan ini. Antara objektif surah ini sebagaimana kata seorang mufassir yang terkenal Ibnu Ashur, dia menggariskan 3 perkara pokok objektifnya. Pertama, menegaskan status kerugian yang besar bagi golongan musyrikin, kafir dan yang menolak agama Islam. Keduanya, menjelaskan kejayaan dan kemenangan golongan yang beriman dan melakukan amal soleh dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya, di samping mengajak manusia ke arah kebenaran dan kebaikan itu. Dan seterusnya, surah ini menekankan pentingnya sifat sabar yang sepatutnya wujud dalam kehidupan kita dengan menyucikan diri dan melaksanakan dakwah dengan penuh
kebenaran. Inilah yang sepatutnya kita fahami dengan sebaik-baiknya. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr dengan makna demi masa. Apa makna masa? Masa ini dalam tafsiran ada sebut masa, ada sebut waktu asar, ada sebut salat asar. Ketiga-tiga ini ditafsirkan oleh ulama dan tidak menjadi kesalahan. Bila mana disebut demi masa, wal asr. Pertama, kalau kita tengok kalimah asr itu sendiri maknanya perang. Macam mana kita tengok orang ada perah tebu, kita pergi minum air, tebu dia bawa dengan batang tebu, dia masuk dalam mesin yang panjangnya 8 kaki, maka dia masuk, dia perah, air keluar setengah jap. Kemudian dia lipat 2 jadi 4 kaki, dia perah lagi, keluar lagi suku jak. Kemudian dia lipat lagi jadi 2 kaki, dia perah lagi, jadi ada dah nak tambah lagi sikit. Kemudian dia lipat lagi jadi sekaki, lalu dia perah lagi, dan akhir sekali dia gumpar, barulah dia selesai. Kalau kita ambil selepas perahan tersebut jadi hampas, tak ada lagi boleh keluar mana-mana air tebu pun. Maknanya 5 kali perah. Masa 8 kaki sekali, masa 4 kaki sekali, masa 2 kaki sekali, masa sekaki sekali, masa gumpalan sekali. Maknanya dalam bahasa mudah, hai manusia, kalau kamu hidup, maka perahlah masa kamu, gunakanlah sebaiknya, jangan bazir, jangan biar, jangan anyuk, jangan lara, jangan duk sibuk pergi mari, tak ada apa-apa manfaat, kita rugi tuan-tuan. Sebab itu saya sebut macam mana dalam buku Tip Hafazan Al-Quran, kisah macam mana mereka baca Quran, mereka hafal Quran, mereka khatam Quran. Ada yang khatam Quran sampai sehari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali. Bahkan saya sebut kisah khatam Quran oleh Imam Nawawi dalam buku ini. Bila kita tengok macam itu, kita faham peri pentingnya kita khatam Quran, kita baca Quran, kita hadam Quran. Jadi orang macam ni orang yang telah gunakan masa. Pelik dan ajaib kalau kita tengok macam mana imam-imam yang 4 baca Quran, khatam Quran. Al-Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i sehari sekali khatam Quran. Bulan Ramadan sehari 2 kali khatam Quran. Imam Abu Hanifah bila dia meninggal dunia, dia khatam lebih daripada 7,000 kali. Menunjukkan apa? Menunjukkan kesungguhan dia baca Quran. Dia begitu juga Imam Malik, bulan Ramadan dia kata haza syahru kitabi rabbi, ini kitab, bulan kitab Tuhanku. Dia baca Quran. Maknanya mereka gunakan masa dengan sebaik-baiknya. Ada orang dia guna masa untuk membaca. Dalam buku ni cerita kuasa membaca. Saya kisahkan macam mana mereka yang rajin membaca dengan begitu banyak sekali, bukan sikit, mereka khatam, baca sampai berpuluh-puluh kitab, beratus-ratus kitab kerjanya baca. Jamaluddin Al-Qasimi, pengarang kitab Mahasin At-Ta'wil atau tafsir, menarik menafsirkan ke umur muda 49 tahun mati, tapi tafsirannya, kitabnya luar biasa. Sebab apa? Dia kuat membaca, kuat menulis dan seumpamanya. Begitulah seterusnya kita tengok orang lain. Maknanya bila sebut wal asr, difahami beri pentingnya kita perah masa kita, kita perah tenaga kita, kita ambil, kita jangan buang, kita jangan biarkan begitu sahaja. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Selepas disebut masa, dia sebut manusia dalam kerugian. Rugi ini dia sebut dalam, dia tak sebut pada, dia tak sebut tepi, dia tak sebut sejuzuk, tapi sebut dalam.
Sebab bila kerugian ini dia digambarkan seolah-olah orang itu telah berada dalam situasi yang terperuk, susah yang amat sangat, yang sukar untuk meneruskan sisa kehidupan mereka dengan sebaiknya. Mereka akan jadi pening, jadi susah. Kalau kita tengoklah betul-betul kesian tuan-tuan orang yang rugi. Rugi sedikit kesian, rugi banyak lagi kesian. Kalau rugi semua lagi kesian. Kalau rugi dunia maka kesian yang banyak, tapi kalau rugi dunia dan akhirat maka orang itu adalah orang yang sebenar-benarnya rugi. Jadi bila disebut macam itu, dia nak ajar kepada kita bahawa manusia ni jangan terperangkap dalam kerugian. Macam mana untuk tidak rugi? Kena buat 4 perkara. Dan jangan buat 1, jangan buat 2, jangan buat 3, buat 4. Ini yang disebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Melainkan orang yang beriman. Apa makna iman? Ada 3. Iqrarun bil lisan, sebut dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, wa tasdiqum bil qalb, dia membenarkan dalam hati dia bahawa benar-benar dia percaya, dia yakin. Begitu juga wal amalu bil arkan awil jawarih, dia beramal dengan rukun Islam dan iman semua, dan juga dia buat dengan apa yang ada pada tenaga dia. Kalau semayang, puasa, zakat, keluar daripada harta, pergi ke Mekah, buat haji dan seumpamanya, maka orang ini namanya orang yang beriman dengan sebenar-benar beriman. 3 perkara itu dia buat, dan keyakinannya penuh, mengeluarkan dia daripada kemunafikan, kekufuran, kefasikan, dan dia akhirnya jadi iman yang sejati. Bayangkan, orang yang beriman ini kedudukannya amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, dan mereka beramal dengan amalan yang soleh. Apa makna mereka beramal dengan amalan yang soleh? Maknanya mereka ni benar-benar menjadikan amalan soleh sebagai amalan yang dilakukan oleh kehidupan dia. Apa makna amalan soleh? Soleh ni asal makna soleh ni baik, asal makna soleh ni sesuai. Kalau kita pergi negeri Arab, kita kata air ni dia panggil salihun lisyurb, maknanya sesuai untuk diminum. Ada air tu tak sesuai untuk minum, sekadar basuh je, tapi hak ni boleh buat minum. Sebagai contoh, maknanya amalan yang soleh adalah amalan yang baik, amalan yang diterima, amalan yang sesuai dengan perintah Tuhan yang Allah perintahkan kita, dan kita sekali-kali tidak akan tinggalkan. Amalan soleh ini adalah perintah Allah kepada Nabi kita, perintah Allah kepada diri kita, wa'malu salihah, kamu kena beramal dengan amalan yang soleh. Selepas beriman dan beramal dengan soleh, ada 2 lagi. Sebab kita ni tuan-tuan, dalam hidup kita tak boleh hidup seorang. Kita nak kahwin, kita nak ada suami, nak ada isteri, nak ada anak, nak ada kedua ibu bapa, nak ada keluarga, semua kita nak. Kehendak-kehendak tersebut tak akan dapat, melainkan apabila kita bersosial, bermasyarakat, berkeluarga, bernegara, hidup sebagai manusia yang ada kena mengena satu unit dalam kehidupan. Yang mana kalau kita tengok apa yang disebut oleh Ibn Khaldun rahimahullahu ta'ala, manusia ni insanun ijtimai. Apa makna? Manusia ni sejenis masyarakat, sejenis makhluk yang kena hidup bersama, kena hidup bermasyarakat, bersosial. Dia tak boleh seorang-seorang. Sebab itu struktur kenegaraan tu ada pemimpin, ada kena pimpin, ada gubernur, ada menteri, ada wakil rakyat, ada doktor, ada semua sekali lah, untuk menjadi dan melayakkan sebagai sebuah negara, sebuah masyarakat yang berdaulat, yang ada jati diri, ada kemuliaannya, ada izzahnya, ada tanah watangnya, ada tempatnya. Ini perangai manusia. Dan bila dalam keadaan macam ini, manusia ini akan terdedah dengan pelbagai ujian. Sama ada dengan syaitannya, dengan iblisnya, dengan hawa nafsunya, dengan syahwatnya, dengan dunianya, hatta dengan manusia. Maka di situ ada baik, ada tak baik, ada betul, ada tak betul, ada okey, ada KO, ada yang sebenarnya benar, ada yang salah, ada yang hak, ada yang batin. Macam mana nak tahu semuanya itu? Kembali pada Al-Quranul Karim.
Dan kita diajar untuk berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjuklah kami kebenaran itu sebagai kebenaran dan kebatilan itu sebagai kebenaran sebagai kebenaran, dan rezekikanlah kepada kami untuk ikutnya, dan tunjuklah kami kebatilan sebagai kebatilan dan rezekikanlah kami untuk menjauhinya, dan janganlah kamu kelirukan ke atas kami menyebabkan kami menjadi golongan yang sesat barak, maka kami tak nak, dan jadilah kami di kalangan orang yang bertakwa itu pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan sebab itu bila Allah suruh kita beriman, Allah suruh kita beramal dengan amal saleh, Allah tekankan watawasau bil haq. Hendaklah kamu saling berwasiat kepada kebenaran. Beritahu hak ni betul, hak ni salah, hak ni batil, hak ni tidak. Sebenarnya perbuatan tersebut akan menjadi satu cabaran kepada ummah. Dan ini termasuk dalam uslub dakwah dengan hikmah, dengan mauizah hasanah, kerana dengan cara itulah manusia terpandu dan tidak rebah dengan godaan dunia syaitan dan seumpamanya. Watawasau bil haq, cakap beri nasihat dengan kebenaran, kerana kebenaran ini pahit tuan-tuan. Qulil haqqa walau kana murra, katakanlah kebenaran sekalipun pahit. Tapi kalau kita boleh buat macam itu, sebenarnya kita akan berjaya dengan sesungguh-sungguhnya. Watawasau bis sabr, dan hendaklah menasihati dengan kesabaran. Kadang-kadang orang fikir, kenapa dipadukan antara kebenaran dengan kesabaran? Kata ulama, setiap orang yang menyampaikan itu ada dua. Satu orang menyampai, satu orang yang kena sampai. Da'i dan mad'u. Penyampai dipanggil da'i, mad'u dipanggil yang kena dakwah, kena sampaikan. Ada kalanya orang yang menyampai itu keras, maka terasa hati orang yang disampaikan tu, maka dia sabar. Itu yang disebut watawasau bis sabr. Ada kalanya penyampai itu lembut, tapi yang kena sampai itu marah, maki, kata, nista kepadanya, maka dia sabar, maka bahagia, maka baik baginya. Jadi kesabaran tu kadang-kadang berpihak kena ada kepada pendakwah, kadang-kadang kepada yang diseru, yang didakwahkan itu. Oleh kerana itu, kebenaran itu biasanya itulah keadaan. Tak mungkin begitu manis, begitu mudah, tapi berlaku sebuah cabaran, sebuah jihad untuk menyampaikannya. Maka adalah tindak balah dan aksi yang kadang-kadang melukakan perasaan hati seseorang itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi apabila kita tengok dalam surah ini, kita dapati bahawa surah ini adalah amat penting. Dan sebenarnya apabila kita pandukan surah ini, dia mengajar kepada kita beberapa perkara untuk kita tadabbur. Pertama, Islam sangat memuliakan masa. Ini jelas. Islam amat nyata bab masa. Imam Syafi'i sendiri kata apa? Aku belajar daripada ahli tasawuf dua perkara, iaitu kata dia, al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu tu ibarat mata pedang, kalau kamu tak potong dia, dia potong kamu. Kalau kamu tak pancung dia, musuh kamu, dia pancung leher kamu. Maknanya waktu itu membawa kematian kalau silap hari bulan. Yang kedua, wan nafsu illam tushghilha syagalatka. Nafsu kalau kamu tidak sibukkan dia, dia akan sibukkan kamu, lalaikan kamu, larakan kamu. Jadi Islam sangat memuliakan masa sehingga Allah bersumpah dengannya. Dalam sumpahan Allah dalam Al-Quran Karim, sama ada kepada tempat, sama ada kepada benda, sama ada kepada makhluk tertentu, sama ada kepada masa, didapati sumpahan Tuhan dengan masa paling banyak. Wal-laili iza saja, wan-nahari iza tajalla, wal-laili iza yaksha, wan-nahari iza tajalla. Begitu juga wad-duha, wal-laili iza saja, wasyamsi waduhaha, wal-qamari iza talaha, wan-nahari iza jallaha. Banyak. Sama ada dia bersumpah dengan yang membawa kepada penciptaan, pengukuran masa, matahari, bulan dan seumpamanya.
maka sumpahan ini paling banyak. Bila paling banyak menunjukkan paling pentingnya kita jaga masa dengan sebenarnya. Kami ada sebut dalam buku baru kami, masa peliharalah, panjang lebar. Jadi sebenarnya kalau kita baca dalam surah ni pun ada hebatnya. Macam mana saya sebut tadi, kisah-kisah mereka yang jaga masa. Sebenarnya penjaga masa yang paling hebat adalah Rasulullah SAW. Apa maksud penjaga masa paling hebat? Kita tengok gini tuan-tuan. Dalam hidup kita ni berapa tahun? 10 tahun, 20 tahun, 60, 70, 80, 90 seumpamanya. Letaklah 70 tahun. 70 tahun tu soalannya, apa keberhasilan anda? Apa natijah anda boleh kemukakan? 60 tahun, 70 tahun, apa natijahnya? Saya baca dalam satu kisah Bashar Awad, seorang doktor daripada Iraq, luar biasa, umur hampir 90 tahun, 88-89 tahun. Dia menceritakan bahawa dia begitu komitmen untuk menulis, mengkaji, dan dia ulama besar, salah seorang daripada kita kata cendekiawan Islam. Dia menulis, mengkaji sehingga akhirnya dia dapat menyelesaikan lebih daripada 400 buah kitab yang besar-besar. Luar biasa, makalah kerja tu luar biasa banyaknya. Inilah syekh yang luar biasa, namanya Syekh Dr. Bashar Awad. Ramai lagi kisah-kisah. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku Kuasa Membaca, tuan-tuan akan tengok macam mana yang membaca, yang menulis, yang semangat luar biasa, termasuklah imam-imam kita ini. Kedua, berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran adalah tuntutan dalam Islam. Ini tanggungjawab, nasihat. Adinun nasihah, agama itu nasihat, pesan, bagi tahu satu persatu. Tapi dia pahit, sama ada kepada penerimanya atau pemberinya. Boleh jadi dia ni mata pisau yang tajam, yang melukakan perasaan, jiwa dan seumpamanya. Tapi akibatnya, kesannya adalah cukup baik apabila perkara ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Kerana kehidupan kita ni tuan-tuan penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran. Kadang-kadang kita rebah dengan tipu daya muslihat, dengan masa, dengan keluk-kelek kita, dengan ni bak kata pujangga Arab, nagdu wa naruhu lihajatina wa hajatu man asyala tanqadi. Kita duk pagi-pagi, petang-petang duk sibuk dengan urusan kita, urusan orang hidup tak selesai-selesai, tiba-tiba mati sahaja. Jadi dengan sebab itu disebut yaqtanin khamsan qabla khamsin, kamu berghanimahlah, ambil peluang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa sihat sebelum sakit, masa muda sebelum tua, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, dan masa hidup sebelum mati. Menunjukkan kepada kita peri pentingnya kita jaga masa. Dan perkara seperti inilah yang membabitkan kita guna untuk kita nasihat, kita dakwah, kita buat perkara yang manfaat, dan kita selalu pesan memesan. Jangan abai masa, jangan cuai, jangan malas, jangan bazirkan, kerana kehidupan kita hanya seketika sahaja. Dan setiap pendakwah seharusnya menggunakan teknologi moden untuk menyampaikan agama Allah. Macam kita buat sekarang ni tuan-tuan. Saya bercakap mungkin depan kamera, tapi orang yang dapat manfaat semua orang, dari jarak jauh, jarak dekat dan seumpamanya, kerana dapat manfaat. Jadi rupa-rupanya kadang-kadang zaman sekarang ni berbeza zaman dulu. Zaman dulu kita terpaksa pergi ke masjid surau. Hal tersebut perlu dilangsungkan lagi. Bukan kita kata berhenti, tapi manfaatnya boleh jadi 100 orang, 200 orang, 500 orang, 1000 orang. Tapi kalau kita mengajar, kalau kita masuk dalam medsos, dalam penggunaan alat-alat moden ini, maka media-media masa kini ni, maka dia boleh dengar bukan 100-200 orang, 1 juta, 2 juta, bahkan lebih, bahkan kurang. Itu berdasarkan kepada tontonan masing-masing. Jadi perkara ini pendakwah juga perlu mengetahui tentang teknologi untuk menyampaikan agama Allah. Dan keberkesanan dalam menyampaikan dakwah adalah satu keutamaan yang perlu diberi perhatian. Beri perhatian betul-betul, caranya, konsepnya kita belajar dari semasa ke semasa tuan-tuan. Jangan kita abaikan. Dan akhir sekali, saya suka nyatakan ayat ini sebenarnya kalau kita nak ulas satu persatu, maka sebenarnya masa kita amatlah cemburu dan tidaklah mencukupkannya. Saya cukup menukilkan apa yang dinyatakan
oleh Allamah Ibnu Katsir dalam tafsirnya dengan menukilkan pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kata, kalaulah Allah tidak turunkan Al-Quran ini kecuali hanya surah ini, yakni surah Al-Asr, kepada umat ini, apabila dia tadabbur, dia beramal dan dia ikut, lakafathum, memadai bagi mereka. Satu surah, kita ada 114 surah, satu surah ni, surah Al-Asr ini. Maka bijaklah sahabat-sahabat kami yang suruh saya mulakan dengan surah Al-Asr ini, supaya satu sentakan dan kejutan kepada kita bila kita tengok tafsir seperti ini. Sebagai contoh, tafsir Al-Bayan yang disusun oleh rakan-rakan kami menunjukkan kepada kita bahawa dalam tafsir ini kita perlu memahami akan Al-Quranul Karim, yang mana ia menjadi petunjuk kepada sekalian alam, kepada orang yang beriman, kepada manusia, apabila mereka mahu mengambil iktibar dan mengambil pedoman daripada ayat-ayat Allah ini. Surah Al-Asr adalah jawapannya. Kita akan memandu diri kita dengan menjaga masa, dengan beriman dan sentiasa mengukuhkan iman, dengan beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Dan bila tengok kehidupan, kita perlu saling nasihat menasihati, tegur menegur dengan penuh hikmah dan kebijakan, di samping dengan kebenaran, di samping dengan kesabaran. Kalau ini berlaku, masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang baik. Ingatlah pesanan daripada Rasulullah SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaikum syirarukum fayad'u salihukum fala yustajabu lakum. Lebih kurang maksud atau kamakal, lebih kurang maksud, kamu hendaklah suruh perkara yang baik, amar ma'ruf, dan kamu larang daripada nahi mungkar. Atau kalau kamu biarkan dan kamu tak laksanakan, nescaya akan dikuasakan ke atas kamu, diperintah kamu, mereka yang terkenal dengan zalimnya pemimpin yang zalim. Pada masa itu orang soleh di kalangan kamu berdoa, Allah tak terima pun. Jom kita beramal dengan apa yang ada dalam surah Al-Asr ini, dan kita jadikan diri kita ini benar-benar bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, beramal dengan amalan soleh, menjaga dan memelihara masa, saling pesan memesan dengan kebenaran, saling pesan memesan dengan kesabaran. Hiasilah diri kita dengan akhlak yang mulia, dengan sifat-sifat yang mahmudah, dan kita nyahkan daripada jiwa kita, hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Kalau ini kita dapat lakukan, insya-Allah kita terkeluar daripada kategori innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, tetapi diganti dengan sesungguhnya mereka yang melaksanakan, beriman kepada Allah, beramal dengan amalan saleh, begitu juga pesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran, akan datang kepadanya kemenangan, kejayaan, keuntungan, dan bukan lagi kerugian, bahkan kemenangan di dunia dan akhirat, keuntungan di dunia dan akhirat yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit pencerahan daripada tafsir surah Al-Asr berpandukan tafsir Al-Bayan yang berada di hadapan tuan-tuan ini, dan begitu juga disokong dengan beberapa buku yang kami kemukakan itu, untuk menatijahkan kepada kita kefahaman yang sebenar berkenaan dengan surah ini. Kita tadabbur, kita renung, kita faham, kita makrifat, insya-Allah moga-moga Quran begitu menyinari dalam hati kita. Kami akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zakkirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri anfusina ya muqallibal qulub sabi qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.